Celano. Rambut real. Boleh, nanti kirim salam Pak ya. Buat konten mengemas terus. It's okay. Biasa tidur jam berapa? Jam kosong. roti tisu. Roti tisu tinggi. Hayo. Kau kenapa no? Dilamun cinta kah dengan aku sampai kau lupa? Awas, kenapa rambutmu aku dye? Aku color rambut. Sudah maraton, terima kasih. Bukannya 10K 200 kan? Kena faham, setiap orang dia 10K 200. Oh, kaya gila kalau gitu. Tak adanya. Sihat kan ya? Alhamdulillah sihat. Setiap account YT yang buat video ni, YouTube akan bayar berlain-lain, Beb. Ada yang begini. 1.000 view ada yang dapat RM4. Ada account lain pula 1.000 view akan dapat RM3. Kiralah. Oh, yang Ika mana? Tak tahu. Kalau 100 view berapa lah? Depends lah berapa TikTok YT bayar kau dalam 1K view. Aku tidur jam berapa? Biasanya jam 4, jam 5. Kadang-kadang jam 8 pagi baru tidur. Rindu Aina. Netizen kan. Kamu tahu kan di dunia ni kan, dia ada gila orang jahat. Kamu tahu kan siapa yang mencipta karakter jahat sebenarnya? Dan siapa yang mencipta benda tu mana-mana perkara akan jadi jahat? Gara-gara manusia sendiri juga. Manusia yang mengkreat seseorang tu untuk jadi jahat. Manusia itu membuat seseorang tu rasa down, rasa anxiety, depression bukan disebabkan haiwan kah, tiba-tiba kuda kah, badak kah, no. Disebabkan orang juga. Sabtu aku cakap orang-orang yang kecam-kecam Aina ni apa semua, aku memang doa, Beb. Aku memang doa siapa-siapa yang berani sentuh beberapa orang yang aku memang jaga, Aina, Pika, diri aku sendiri, family aku. Kau sentuh syak dua orang, memang aku doa berhabis dengan kau. Aku akan doa kau tidak akan pernah jumpa kebahagiaan yang tak pernah kau pikirkan dalam hidup kau. Satu. Kedua, orang-orang yang begini ni, yang kecam-kecam, yang tanpa usul periksa ni, aku akan doa anak kau tidak pernah akan sempurna, no. Keturunan kau mesti akan ada cacat. Jujur. Supaya apa yang kau buat tu berbalik dengan kecacatan yang dapat daripada keturunan kau. Kau rasa? Mengukir senyuman, mengukir senyuman di wajah orang tu, Beb,
susah. Tapi untuk menghilangkan senyuman di wajah orang tu sangat senang. Dengan cara apa? Head comment, kecam and everything. Kau nak orang yang mengecam ni kan, kau nak pernah rasa bersalah. Kau nak pernah rasa bersalah kah sebab disebabkan ayat kau, orang yang selalu ceria hilang diri dia. Orang yang selalu happy go lucky muram, takut mau berhadapan dengan orang. Gitulah hong. Melaka boleh. Bahasa Kelantan kita tak pandai kecek latih. Dah semangat tau. Okay je. Terima kasih ya tim edit selalu edit saya dan yang lain. Rambut macam Super Saiyan sudah. Aku mau jadi Super Saiyan. Betul kan YT mau bergaduh dengan Pika? Nampak sangat kau nak nampak konten. Kau pergi tengok dulu. Baru kau masuk balik dalam live ku komen. Pergi tengok dulu kontenku cepat. Berat berapa dos? Beratku 56. Mungkin 57 sudah. Okey je kot. Aina okey je kot. Mana roti tisu ya? Belum sampai sayang. Sabar. Kesian Najla dengan Aina. Ramai cakap dekat thread. Kadang-kadang aku berfikir, rasanya aku tak perlu pun masuk campur pasal diorang ni kalau dikecam. Macam contoh macam Aina kah, Najla kah, kalau dikecam apa semua, Pika kah. Kalau diorang dikecam, diorang je lah. Kenapa aku kena masuk campur? Jujur baik, aku malah terfikir begitu. Tapi satu sudut yang lain, aku berfikir yang walaupun tema aku dikecam toh, tiada siapa-siapa yang backup aku. Tema aku dikecam baru-baru nih yang gara-gara Totru hari tu, yang dikecam teruk tuh aku. Sampai orang cakap aku ni lupa daratan lah, lupa jasa orang lah. Di situ memang tiada orang backup aku langsung. Jadi aku macam yang gitulah. Kita jujur Beb, kalau nampak orang sekeliling kita dikecam gitu, mungkin common sense kot. Common sense untuk kita rasa macam Daus kau kena stand for them. Sebab benda bukan salah dorang. Mungkin satu benda yang aku tak suka dengan diri aku sendiri sebenarnya, aku terlalu beri nak berkawan. Satu. Kedua, terlalu mengiyakan semua benda. Ketiga, dahulukan orang lain dulu baru diri sendiri. That was me. Sekarang ni aku tengah, Sabtu aku color rambut. Aku dah color rambut ni. Aku try untuk macam tak nak beria berkawan. Kedua, tak nak put another person first after myself. Gitu.
Before myself. Oh yeah, before myself. Mau tahu kak? Kalau sebelum ni kan, aku beritahu kamu sub aku kan mostly followersku daripada Sabah sebelum masuk AI. Sebelum masuk AI aku ada 475k followers dan mostly semua Sabahan. Tapi disebabkan konten true hari itu yang aku dikecam tu, orang-orang Sabah semua benci aku. Jujur, orang-orang Sabah semua benci aku. Sampailah sekarang fans-fans lama aku tu nak tahu di mana sudah semua. Sebab benda-benda tu lah orang salah artikan benda tu. Ya, bukan semua tapi mostly beb 80%, 20% yang tinggal. Ya, saya support isap rokok, isap shisha. Aku suka jujur mungkin bah, terlalu jujur punya orang, jadi orang dah suka. Tapi jujur lah, aku dah suka munafik sebenarnya. Aku isap shisha, bepot, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, kau ada. Sekarang ni aku jangan tunjuk orang belakang. Tak selesa tu haus. Hah? Ni, sekarang ni aku mau berkawan dengan orang Singapura, bolehkah? Sekarang aku mau berkawan dengan orang-orang yang banyak duit. Is it right kan? Okay je kan? Sebab kalau kita kawan-kawan dengan orang banyak duit ni beb, kita pun otomatik akan jadi banyak duit. Sebab kita rasa macam I wanna be like them. Kan? Betul kan? Betul lah kan? Kalau kita berkawan dengan orang yang tak ada duit, kita pun rasa macam enggak pula dia pun tak ada duit. Faham tak? Terbawa-bawa aura ketiadaan duitnya tu. Begitu. Jadi aku kena berkawan dengan orang yang ada duit. Orang yang ada duit. Nak berkawan dengan Daus lah. Daus duit berkepuk.